Apa ni? Paru dengan gendang. Bukan kat sini ke nasi lemak saka? Sinilah nasi lemak saka Selandar ni. Sekarang adik dia dah ambil alih tau. Nasi lemak kukus Mekdah. Rasa nala reka. Tapi kali ni banyak lauk tau. Jom. Ni yang nasi lemak Mekdah dekat Selandar aku cakap tu. Sekarang kita ada berapa jenis lauk tak? Ada 5 jenis lauk. Termasuk ayam goreng ni 6 Okey, kau nak lauk apa tadi? Nak ayam sambal. Ayam sambal? Sambal petai. Besar-besar ni Tak apa. Kejap lagi aku ayam goreng, sotong. Okey. Lepas tu kita add on dia punya gendang. Gendang dia orang cari kat sini tau. Dengan paru dia. Sambal paru. Nasi lemak kukus dia kat sini kau jangan petikai lagi lah. Memang berderai, berkilat. Nampak? Kalau makan terasa santan dia bang, barulah nasi lemak. Yang penting sambal dia bang, kau kena try. Kat sini memang tak mengecewakan. Kau tahu harga aku punya menu yang penuh macam ni baru 11.5 tau, dengan ayam dengan sotong banyak macam ni. Yang kau punya tadi akak tu kira RM12 ni. Dengan ayam dia, dengan apa, petai. Kau ingat petai tempe ikan bilis murah ke? Angaman dengan telur rebus. Aku ni telur goreng. Kedai ni dah hampir 18 tahun tau. Dulu yang berniaga abang kepada akak ni nasi lemak saka. Siapa tak kenal? Peminat-peminat nasi lemak berlauk, kau try datang kat Selandar ni. Sana daripada Alur Gajah tau. Terus ni kau boleh pergi Nyalas. Ni jalan nak pergi Jasin pun boleh ni. Betul dekat simpang dia. Nasi lemak kukus Mekdah. Jomlah rasa nasi lemak legend. Korang waste je Medan Selera Selandar. Confirm sampai.